Dekat Mega Kuliah Farmasi, Taman Semarak ni dah ada AED ya? Ya, betul. Kami menyediakan AED atau Automated External Defibrillator sebagai salah satu usaha untuk membantu komuniti ketika berlaku kecemasan. Kalau berlaku kecemasan, macam mana nak gunakannya? Jangan risau, staf Mega Kuliah Farmasi telah menjalani latihan CPR dan penggunaan AED supaya kami lebih bersedia membantu sementara ambulans tiba. Apa yang perlu kita buat kalau nampak seseorang tiba-tiba tidak sadarkan diri? Ingat langkah mudah, Doctors ABCD. Pastikan kawasan sekeliling selamat. Periksa sama ada mangsa masih memberi tindak balas. Segera hubungi 999 dan minta bantuan. Pastikan saluran pernafasan terbuka dan periksa sama ada mangsa bernafas. Jika mangsa tidak bernafas secara normal, mulakan CPR dengan 30 tekanan dada diikuti 2 hembusan bantuan. Jika terdapat AED berhampiran, gunakan AED secepat mungkin dan ikut arahan suara daripada alat tersebut. Bagus juga bila tahu Mega Kuliah Farmasi menyediakan AED. Rasa selamat dah datang sini. Kami berharap perkongsian ini dapat memberi kesedaran tentang kepentingan AED serta tindakan pantas ketika kecemasan. Jika anda ingin memiliki AED, anda juga boleh membuat special order di mana-mana cawangan Mega Kuliah Farmasi yang berdekatan. Kami sedia membantu anda.